Saya Manja dari Malay Kitchen. Kali ni Manja nak kongsi satu resepi sotong goreng tepung. Ada tips untuk dapatkan salutan yang rangup dan rasa yang sangat sedap. Jom masuk dapur. Untuk mula-mula ni, kita akan buat bancuhan kering. Kita perlukan 1 cawan tepung beras, 1 cawan tepung jagung, 1 sudu besar serbuk cili, 1 sudu besar rempah kari daging, 1 sudu besar serbuk lada hitam dan garam secukupnya. Lepas tu gaul-gaul sebati dan rata bancuhan tepung ni. Kita letak tepi sekejap. Untuk bancuhan basah, dalam bekas yang lain ni kita pecahkan 1 biji telur. Kemudian masukkan 1 sudu kecil air kapur. Dan sekarang kita nak masukkan 2 sudu besar bancuhan tepung kering yang kita buat awal tadi. Kemudian tambah sikit air sejuk dan kita bancuh sebati. Dan sekarang kita boleh masukkan sotong yang kita dah cuci bersih. Okey, sekarang tips penting macam mana nak goreng. Mula-mula kita kena panaskan dulu minyak dalam kuali. Kemudian barulah sotong yang kita dah celupkan dalam bancuhan basah tadi kita ambil dan salutkan dengan bancuhan tepung kering. Okey, bila dah kita salutkan rata keseluruhan, kemudian minyak kan tadi dah panas, boleh terus goreng. Lepas kita masukkan sotong dalam minyak panas tadi, kita jangan kacau lagi ya. Agak-agak separuh masak dah sotong kita, tepung pun kita nampak dah elok bersalut, barulah kita kacau dan bolak-balikkan sotong perlahan-lahan. Okey, bila dah nampak garing kekuningan, okey, boleh angkat dan toskan. Nak tak sedap ataupun kepingan rangup-rangup tu? Bancuhan yang basah tadi tu kita bancuh dengan sikit air lagi bagi dia cair. Kemudian tuangkan dalam minyak yang masih panas. Tada! Inilah hasilnya sotong goreng tepung yang dah siap. Boleh nampak kan sotong-sotong ni elok bersalut dengan tepung dan meriah dengan sedap-sedap tu. Selain tekstur yang rangup tu, memang rasa gabungan rempah kari, lada hitam dan juga serbuk cili memang buat rasa sotong sangat sedap. Okeylah, sekian dulu untuk kali ni. Like, komen dan share Malay Kitchen. Jumpa lagi. Bye.